Kadang-kadang ada orang tanya, kata, ni dah nak bulan Ramadan, bulan puasa kan, kau rasa kau boleh turunkan berat badan tak? Kau boleh buat macam mana kau pernah buat dulu kan? So sebenarnya puasa tak menguruskan badan. Sebenarnya puasa tak menguruskan badan. Kurang makan, kurang gemuk lah. Tak, kegemukan ialah tabiat, bukan tabiat pemakanan sebenarnya. Tapi mengakui semua aspek kehidupan kita, sehat, gemuk sampai sakit, itu kerana sikap, bukan tabiat pemakanan. Tabiat pemakanan ini, macam mana sekalipun sikapmu, macam mana sekalipun you punya disiplin, tapi kalau you tidak ada disiplin yang bagus, sikap yang bagus, you selalu janji nak makan dan tak makan, tapi you tak ikut, you akan mengambil makanan yang berlebihan. Bila saya kata berlebihan, tak semestinya satu pinggan tu penuh ya. Ulangan pada satu menu-menu tertentu yang mengandungi sesuatu yang boleh menyebabkan obesity, kegemukan. Contohnya, anda mengambil ayam secara berulang-ulang 4 kali satu hari, pukul 3 petang, 4 petang chicken pop, pukul 11 malam nugget. So bila you fikir balik, sebenarnya what you take, apa yang you ambil, cuba bayangkan, pukul 4 petang tadi you memang minum teh tarik, okay? Memang manis, tapi you cuma ambil kuih kari pap 2 biji. Pukul 11 malam you cuma ambil buah. Kemudian bila you makan sarapan pagi, roti canai, nasi lemak. Ada orang nasi lemak biasa je, tak lauk. Kenapa orang ambil lauk? Sebab semalam dia memang kurang makan pada berlauk, jadi dia ambil nasi lemak berlauk. Tapi anda, tak boleh, nasi lemak mesti ada lauk. Tak ada lauk, apa tak nak makan? Nasi lemak kosong, apa barang? No. Sebab tu saya kata, ini sikap, bukan tabiat makan. Tabiat makan tercipta daripada sikap.